Umum mengetahui PAS menggugurkan konsep negara Islam pada Muktamar ke-57 parti itu yang berakhir minggu lalu. Hakikat pahit itu bukan sahaja perlu ditelan ramai ahli PAS, malah menimbulkan tanda tanya banyak pihak. Malam ini kami bawakan kepada anda kupasan mengenai pusingan U terbaru dilakukan PAS. Laporannya disediakan saya sendiri beserta rakan-rakan wartawan Najib Muhammad Idris dan Nur Syuhada Naziri. Membuka laporan, kami singkap kembali kenyataan lama Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang pada tahun 2003. Ketika itu masih di era pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dokumen negara Islam ini merangkumi semua aspek konsep negara Islam, termasuk tasawur, dasar, ciri-ciri, sehinggalah polisi-polisi umumnya. Pendirian itu diperkukuhkan sokongan ulama yang selama kewujudan PAS menjadi tulang belakang parti itu. Bahawa PAS mempunyai plan, perancangan untuk menubuhkan sebuah negara Islam yang hakiki. Dalam plan ini, dalam dokumen ini, kita paparkan kepada seluruh masyarakat, Islam atau tidak Islam, ini negara Islam yang sebenar. Pada ketika itu, berdepan sesiapa pun, inilah hujah PAS. Kami akan tegakkan negara Islam melalui cetakan khas 12 November 2003. DAP naik angin. Kata pengerusinya Karpal Singh, langkah mayatnya dulu untuk membentuk negara Islam Malaysia. Itu cerita dulu. Tetapi apabila pembangkang mula mendapat sedikit kekuatan pada pilihan raya umum 2008, PAS buat pusingan U. Nak dapat kuasa, matlamat menghalalkan cara. PAS bersama Pakatan Rakyat telah memperkenalkan konsep negara berkebajikan melalui buku jingga yang dilancarkan. Sebenarnya sebahagian daripada buku jingga pernah dilaksanakan di negeri yang kita perintah. Persoalan, siapa yang menyebabkan PAS buat pusingan U? Wallahu a'lam. Walaupun sebenarnya ramai tahu siapa konduktor orkestra dalam pentas politik pembangkang ketika ini. Seorang bekas kawan PAS pula kesal dengan perkembangan terbaru itu. Sudahlah bekas partinya PKR tergelincir daripada perjuangan membela rakyat serta dibebani masalah peribadi. PAS hari ini pula seolah-olah terpalit penyakit sama dan sanggup menggugurkan konsep negara Islam dengan alasan rapuh. Yang dipersoalkan Ahli Parlimen Bayan Baru Datuk Seri Zahrin Hashim, angkara siapa dan untuk siapa semua perubahan itu dilakukan. 12 Januari 2010, beliau meninggalkan PKR kerana parti itu didakwa menyimpang daripada matlamat asal. Malah parti itu syarat dengan drama yang mengelirukan rakyat. Tetapi lebih dikesalinya hari ini, PAS pula menggunakan permainan yang sama. Saya kira saya hairan lah. Macam PAS ni kena pukau. Terpukau dengan kuasa, nak terlibat, nak ambil alih kerajaan, sanggup menolak segala pendirian dan matlamat dan apa yang telah letak atas landasan untuk perjuangan PAS. Lebih daripada itu, walaupun tahu angkara siapa, Datuk Seri Zahrin menjangkakan sesuatu lebih besar boleh berlaku jika Pakatan Pembangkang memerintah. Lebih banyak pusingan U akan dilakukan PKR, PAS dan DAP. Bagi saya jelas sekarang, kalau PAS sanggup menolak perjuangan menubuhkan negara Islam, ini satu faktor yang sungguh dahsyat. Ini bermakna dalang yang buat kerja ni, dia boleh melakukan apa saja dan dia boleh mempengaruhi mereka yang sanggup menutup mata dan tidak menggunakan akal fikiran untuk menentukan yang benar dan yang salah. Lantas, seruan kepada ahli PAS, bukalah mata. Melihat dan mencari kebenaran bukan hanya dengan pandangan kasar, tetapi dengan hati nurani. Oleh sebab itu saya haraplah mereka yang dah bosan dengan PAS, bosan dengan PKR,
ambil satu sikap berani. Keluar parti. Dan saya dan rakan-rakan lain, saya rasa kita boleh duduk semeja dan membentuk satu keadaan di mana kita boleh membentuk satu yang menyeluruh, satu pembangkang yang betul-betul boleh bertindak secara wibawa. Hakikatnya, wajah PAS hari ini bukan lagi cerminan imej parti itu 20 tahun lalu. Dahulu sanggup bersendirian atas nama perjuangan, kini bersekongkol dengan DAP sehingga memperkenalkan konsep negara berkebajikan pula. Seolah-olah dilupakan, tidak semua negara berkebajikan itu bersyariah seperti negara Islam. Beberapa pakar agama sehubungan itu menyifatkan slogan baru PAS hanya retorik semata-mata. Walaupun parti itu dipimpin golongan ulama, fungsinya masih tidak dominan. Ulama bagaimanapun di dalam PAS mempunyai pengaruh. Tetapi mereka naif dalam politik. Mereka tidak jalan kempen, mengharapkan sokongan daripada ahli-ahli dengan tidak berusaha apa-apa, tidak bergerak gitu ya. Kerana mereka orang yang merendah diri begitu ya. Ini menjadikan hala tuju parti itu tidak diketahui arahnya. Sebenarnya perjuangan mereka ni tak tetap. Ya, tak tetap. Kemana hala tuju yang sebenarnya pun kita tidak tahu. Mungkin hari ini mereka dilihat bertegas, tetapi besoknya mereka akan jadi lunak. Selunak-lunaknya. Asalkan seolah-olah mereka menggunakan matlamat mengharuskan cara. Sebenarnya masa dia kata memperjuangkan negara Islam, itu pun angan-angan saja. Itu retorik politik saja. Kerana yang kerjaan kita membina, membuat ini ialah selaras dengan kehendak Islam sebagai membentuk sebuah negara, iaitu sejahtera rakyatnya dan akidahnya dibina dengan kuat. Dibanding DAP, parti itu dilihat lebih konsisten dalam mempertahankan perjuangan. DAP tidak pernah mengubah dasarnya. Dia tetap juga dengan Malaysia. Itu tidak pernah berubah. Dan tidak ada apa-apa yang UMNO boleh mengubah DAP di dalam pakatan ini. Tidak ada. Ya. Jadi berkemungkinan besar bahawa desakan-desakan DAP dan DAP memperalatkan Anwar untuk mengubah PAS, itu adalah kemungkinan yang lebih besar daripada Anwar mengubah DAP. Kecelaruan dalam PAS juga berlaku kerana parti itu terlalu banyak mentor. Dengan penyertaan profesional, kedua-dua pihak termasuk ulama kini mahu dilihat ada peranan tersendiri. Dan sistem yang ada dalam mereka pula sangat berbeza. Tu presiden parti tidak absolute, mesti ada lagi penasihat pula. Mereka ada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan sebagai satu mentor kepada politik ini. Seolah-olah presiden dia terhimpit, bukan absolute yang dia boleh katakan. Kerana ada mentor pula, ada kumpulan mentor. Kami kemudian cuba mendapatkan pandangan, ulasan atau reaksi beberapa pimpinan PAS sejak 3 hari lalu mengenai konsep baru negara berkebajikan. Ini hasilnya. This is the voicemail box for the number 019914. Please leave a voice message after the tone. This is the voicemail box for the number 019355. Please leave a voice message after the tone. This is the voicemail box for the number 019213. Please leave a voice message after the tone. Nombor yang anda dial tidak dapat dihubungi. Terima kasih. The number you have dialed is not reachable. Mungkin kebetulan semuanya tidak berjaya dihubungi.
kali terakhir cubaan kami lewat petang tadi. Berkali-kali nombor didial dan menghantar pesanan ringkas, namun hasilnya masih sama. Tiada sebarang maklum balas diterima.